Assalamualaikum dan salam bahasa jiwa bangsa kepada para pendengar setia kami. Kita mulakan slot Tawarikh episod 37. Majalah Dewan Bahasa mula diterbitkan pada Januari 2001. Majalah ini mempunyai moto iaitu memperkaya wawasan pembaca. Majalah ini mempunyai 70 halaman bercetak. Antara isi kandungan majalah ini ialah menyorot perkembangan isu semasa bahasa kebangsaan sama ada pada peringkat kebangsaan atau antarabangsa. Di samping itu, majalah ini juga membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan peranan bahasa Melayu sebagai ejen pembangunan negara yang meliputi pemikiran, kemasyarakatan, pendidikan dan sebagainya. Pembaca sasaran majalah ini ialah budayawan, golongan profesional, pejuang bahasa, pensyarah, mahasiswa, pemimpin, serta orang awam. Sekian perkongsian pada hari ini. Terima kasih kerana setia bersama kami. Teruskan mendengar saluran kegemaran anda, Radio DBP. Assalamualaikum dan jumpa lagi.